Maaf lambat. Saya jadi imam solat Zuhur. Oh, bagus tu jadi imam. sampai. Bagus tu. Wah, lama betul kita tak berkumpul macam ni. Seronok dapat jumpa semula. Betul tu. Kalau macam duduk di sini, tak ingat pula zaman sekolah dahulu. Lagi-lagi bila sebut tentang guru-guru kita kan? Ya, saya paling teringat dengan Ustazah Siti Noh. Baik kenangan manis bersama Ustazah Siti Noh. Masih ingat tak masa kejohanan sukan sekolah kita? Ustazah Siti Noh tak pernah berhenti memberi semangat kepada kita semua. Betul tu. Walaupun panas terik, Ustazah tetap berada di padang. Saya masih ingat Ustazah selalu cakap, menang atau kalah bukan ukuran. Janji kamu sudah berusaha. Betul tu. Saya masih teringat masa Ustazah ajar kita buat sorakan. Bersemangat sangat kita kan? Terima kasih Terima kasih, Ustazah. Siapa yang nak? Weh, saya paling rindulah waktu Ustazah mengajar dalam kelas. Ustazah mengajar memang tak pernah membosankan. Selalu ada aktivitinya menarik. Kalau kami tak faham, Ustazah akan ulang ajar dengan penuh sabar sehingga kami benar-benar faham. Ustazah selalu berpesan, ilmu itu cahaya. Belajarlah bersungguh-sungguh kerana ilmu akan menemani kita sepanjang hayat. Sebab Ustazah lah saya semakin yakin untuk belajar bersungguh-sungguh. Setiap tahun memang meriah. Saya ingat lagi kita semua berebut nak bagi hadiah dekat Ustazah. Betul. Ustazah tak pernah lihat nilai hadiah. Ustazah lebih menghargai kad ucapan yang kami buat sendiri. Lepas menerima hadiah, Ustazah selalu mengucapkan dan mendoakan kami. Senyuman Ustazah pada hari itu memang tak dapat kita lupakan. Betul tu. Seronok juga tengok persembahan guru-guru hari itu. Kepada botol. Betul lah.
bahu, lutut, bahu, kaki, foto. Kaki, kepala, kaki, kepala, lutut, lutut, kepala, kaki, lutut, kepala, foto. Apa yang saya kagumi dengan Saza ialah hati Saza yang sangat penyayang. Betul tu. Betul. Kalau ada murid yang susah, Ustazah akan membantu tanpa mengharapkan balasan. Kalau ada murid yang sedih, Ustazah akan menenangkan dan memberi kata-kata semangat. Ustazah juga sentiasa mengajarkan kita supaya menghormati ibu bapa, guru dan kawan-kawan. Rasa Saza terlalu besar, segala tujuan ajar Saza akan sentiasa kami ingati. Cinta sejati, yeah. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan kau kenangan yang terindah dalam hidupku. Namun takkan mudah bagiku meninggalkan jejak hidupku yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang terindah. Bila yang tertulis untukku adalah yang terbaik untukmu, kan ku jadikan Ustazah mungkin bersara daripada tugas sebagai guru. Tetapi jasa Ustazah tidak pernah bersara dalam hidup. Terima kasih kerana mendidik kami dengan penuh kasih sayang. Sehingga kita semua berjaya seperti hari ini. Betul tidak Aisyah? Kau tiba bagaikan pelangi, tak bercahaya namun kau berseri, tapi cukup menghiburkan hati ini. Seharian waktu bersamamu tak terasa saat yang berlalu, bagai pelangi petang kau kan pasti